In the end of the day, maaf cakap, duit juga bawa happiness. Ya. Ada formula kan. Siapakah ciri-ciri lelaki yang kau nak dalam hidup? Actually, paras rupa I tak kisah. Wah, Yang penting tinggi. Sebab I kan model. Kalau boleh macam macam tu lah. Mendongak ke atas. Tapi kalau tak ada, tak apa. Tak ada, tak apa. Janji, ikhlas. And then the relationship okay with me. And then yang paling penting with my parents. Ada spesifik ke karakteristik tu memang nak anak datuk? anak Tan Sri? Oh wow! Yes! Tak ada. Uh-uh. First thing first is of course lah yang kena tahu agama. Ada pekerjaan, emotional intelligence, also bertanggungjawab. Muka dia kena jambu. Ada misai sikit je. Lepas tu jangan Spesifik sangat ni. Pendapat saya sebaik-baiknya dia boleh jaga aku, dia cukup matang, and then saya rasa saya akan rasa dilindungi, and then saya cinta dia sebab cinta. Kalau ikutkan, kalau saya tanya saya lah, tolonglah janganlah sekedar cinta. Cinta boleh memudar bila-bila masa, boleh hilang bila-bila masa. Tapi Saya setuju bukan 100%, 200%. Cinta memang cinta. Ya. Tapi adakah dia membawa kebahagiaan? Ya. Hanya temporary. In the end of the day, maaf cakap, duit juga bawa happiness. Ya. Ada formula kan.